ini kita memberi tumpuan kepada program-program pendidikan anak-anak tentera yang boleh membantu usaha kita membawa kesejahteraan kepada anggota dan juga keluarga mereka. Pelbagai program intervensi supaya matlamat kita membawa kesejahteraan melalui pendidikan, latihan dan sebagainya, sama ada kepada anak-anak tentera ataupun kepada keluarga tentera, ianya dapat dilaksanakan. Kepada semua menjayakan program ini. Terima kasih kerana membuktikan di Malaysia tiada pengorbanan yang sia-sia dan setiap jasa dan pengorbanan anggota tentera tidak disia-siakan.